Ni dia ketam nipah tadi papa pergi beli sebab kita orang pergi majlis kahwin kawan papa punya anak dekat Jeram. Okay, kalau tengok nak datang dia memang kena search je Pantai Remis. Okay, ni dia punya pilihan-pilihan kedai dekat situ memang fresh-fresh, suka ikan dia. Dan macam biasa excited lah sebab dapat beli segar daripada fresh from the farm. Tapi ni fresh from the sea lah. Macam pilihan ada dan harga dia pun agak berbaloi ya. Yang pentingnya kita boleh pilih sendiri, kita nak pilih yang mana satu. Ada banyak kedai, ada banyak harga. Okey, ni sekitar suasana dia. Okey, boleh nampak belah sana, belah sini macam-macam ada jual. Hasil segar daripada laut kan. So kita support berair. Lepas tu kita pun boleh dapat bahan yang lebih segar lah bila nak masak tu. Untuk yang ni, ikan lumi. Lepas tu abang tu kata, ambil je lah satu ni lah, habiskan je, kita pergi murmur je. Oh, waktu aku dengan papa dah tengok ni besar-besar gemuk-gemuk ikan lumi ni, oh of course kita ambil. Okay, sebab katanya package sekali dengan siang. Nak ikan lumi ni sedap, tapi bila nak part siang tu macam renyah sikit. So kita dah cedok-cedok, ambil-ambil, lepas tu timbang dalam 4 kilo macam tu. 1 kilo dalam 18 ke apa tadi, lebih kurang tu lah, tapi tak mahal lah. Kalau beli kat pasaran biasa tu biasanya kecil-kecil, lepas tu mahal sikit kan. Okay, ni pilihan kat kedai lain. So ni dia ambil ikan jenahak, lepas tu ada tengok segar-segar dia ambil greasy sikit lah.